lagi kita cakap benda yang baik, tapi kita tahu dia akan efek niat kita dalam bercakap benda baik tersebut. Contoh, saya nak cakap benda baik dalam podcast, saya rasa macam acah, so kau akan macam bukan ikhlas pun, so what's the point, buat dosa dia. Ya, itu bukan kita seorang. Syekh Abdul Qadir Jailani saya sebut tadi, bila dia meninggal, kawan dia mimpi. Jadi bila dia mimpi, dia tanya, ma fa'allah bi, apa yang Allah buat pada engkau? Maksudnya apa nasib dia di alam sana. Dia menjawab, tahat tilkal ibarat wa fanat tilkal isyarat ma yanfa'una illa rukai'at narku'a qabla subahi. Segala bicara-bicara kami habis, segala sharing-sharing kami jadi debu. Yang aku dapat manfaatkan adalah beberapa rakaat sebelum subuh. Maknanya kita sukar untuk ikhlas ketika kita bicara. Lagi zaman-zaman teknologi sekarang, kalau kita dapat like banyak, tak seronok, mustahil. Tiba-tiba tak ada like, kita marah tak? Kecewa tak? Itu tak ikhlas tu. Sebab tu kita buat ni sebagai kerja. Cari kerja untuk anak isteri adalah satu kefarduan. Talabul halal faridah. Sebab ikhlas sangat-sangat sukar. Kalau dapat free, kalau mengajar free pun, kalau orang puji, seronok tak? Zaman dulu, bila mana kantoi dia dibuat amal soleh, apa doa dia? Allahumma qbidni ilaika ghaira maftun. Ni doa orang soleh. Ya Allah, cabut nyawaku, aku tak nak fitnah ujub, fitnah riak. Dia semayang tu, dia semayang kat rumah, tak nak orang tahu. Bila orang tahu, dia minta mati. Mana orang dulu, dia sanggup mati bila orang tahu dia beramal soleh. Kita mati-mati nak bagi orang tahu kita beramal soleh. Tengok dia punya perbezaan. Sebab tu saya mengajar, ceramah semua PU. Orang kata kau nak cari pemula, itu semua untuk kerja dan juga saya dapat sebat ilmu. Sebab sebat ilmu ni wajib. Nak lepaskan kewajipan sebat ilmu dan juga kewajipan untuk suami isteri, untuk anak dan isteri. Sihat ke pemikiran macam okey tak apalah kalau macam tu aku tak cakap benda baik lah. Sebab tu itu menyembunyikan ilmu. Oh yo, man katama ilman. Tak mesti ilmu agama je. Ilmu ni perlu disebarkan. Fardu kifayah. Macam ni Ustaz, telan mati Yeah. telan mati luar pun mati. Jadi juga. Kalau Syekh Abdul Qadir pun tak selamat dengan sharing dia, apa lagi kita buat ni kerana satu hadis, man katama ilman, sesiapa yang sembunyi ilmu, aljamahullahu bilijami min narin yaumal qiyamah. Allah akan sebat dia dengan lijam, dengan tali kekang. Kalau simpan ilmu tu? Ya, sembunyi ilmu. Adakah like kena certain sebab disimpan tu tak boleh, ataupun apa sebab pun tak boleh simpan? Maksudnya kita kalau diminta untuk sampaikan ilmu, kita kena sampaikan. Walaupun ilmu dunia sekalipun. Cuma zaman sekarang ilmu ni dia ada kos lah. Untuk sebab kita sepenuh masa untuk ilmu tadi, kita perlu kos tertentu. Jadi kita tak boleh apa-apa, kita kena teruskan. Sebab ilmu. Macam Ustaz pressure tak jadi tempat rujukan orang? Setakat ni dah tak ada lah. Tak ada pressure ke? Pressure. Jadi apa pun kita kena cari sesuatu yang kita dengan Allah. Itu pesan saya pada semua lah. Satu amal yang kita simpan untuk kita dengan Allah je. Untuk Allah je. Faham. Sebab tu Nabi sebut sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah sembunyi memadam kemurkaan Allah. Sebab Allah nak privacy. Apa dalam Al-Quran sebut bermalam dengan Tuhan. Surah Al-Furqan, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Orang-orang yang bermalam dengan Tuhan. Bagaimana? Sujada. Sujud, banyak sujud. Jadi kita kena, walaupun sehebat mana saya